Aku tak tahu nak jual ke tak. Aku dah review banyak gila barang orang. Ada juga yang bertanya, barang lepas kau review kau buat apa? Untuk aku simple, sama ada aku pakai sendiri ataupun aku jual. Dah beberapa juga headphone aku review. Biasa aja sama ada aku jual ataupun aku bagi orang lah. Tapi kali ni geng, sumpah daripada Soundcore model ni, aku tak tahu nak jual ke tak. Kalau jual pun boleh berfikir-fikir, nak bagi orang jauh sekali. Dalam banyak-banyak headphone yang aku pernah review, model daripada Soundcore ni yang aku rasakan paling bunyi dia, aduh syahdu. Mula aku macam pelik lah, kenapa span dia macam lembik macam ni, geli lah kot. Tapi abang akak sekalian, bila pakai macam pekak sikit rasa. Dan bunyi yang dikeluarkannya memang sebutir-sebutir gemersik. Lagu Metallica, Memory Remains, alunannya bagaikan ghazal jadinya. Aku dah try untuk buatkan dengan mikrofon, tapi mikrofon tak dapat nak menghadapi, nak mengecapi rasa sebenar. Jarang-jarang babe jatuh cinta. Kena ingat tau, sebelum ni aku pakai headphone Audio Technica. Nak kata Audio Technica tu power sangat tu tak lah, tapi bagi yang kenal tahu kot. Aku rasakan yang ni harga berganda murah, kualiti lebih lagi. Sekali cas 40 jam hingga 60 jam. Nak sedapkan lagi bunyi dia, pasang ANC, Auto Noise Cancellation. Memang cun lah kan. Pasang ni, pasang surah Al-Mulk, boleh hafal aku rasa. Korang rasa macam mana?